Pagi-pagi atuk Wan datang rumah bawa breakfast. Ini Wan masak nasi lemak dengan periuk-periuk dia bawa. Wan kalau masak nasi lemak, lauk memang meriah. Miro masak keropok lekor, nugget memang wajib goreng. Tengoklah penuh satu meja. Teh tarik Wan memang wajib. Kalau weekend breakfast memang meriah sebab cucu ramai balik. Cicit-cicit ni lah yang buat lagi meriah. Wan ngatuk sempat lagi bebel sebab Nana beli baju newborn banyak-banyak. Sebab dah hujung-hujung bulan ni kita bagi duit belanja, Kak Wan ngatuk. Bila dapat duit belanja, senyum sampai ke telinga. Dah ala-ala Uncle B tengah cuti Sam. Uncle B tolong susunkan toys-toys Noah. Kemas apa-apa yang patut sebelum adik Noah barang-barang newborn Noah. Kita buka balik nak cuci semuanya. Hujung-hujung ni selagi larat kita settle ke apa patut. Lalang tengah panas terik, Nana jemur semua bantal-bantal bilik Nana. Kita orang tidur walaupun baru 3 orang. Katil je dah penuh dengan 10 bantal. Sebab risau Noah jatuh katil. Bantal gebu murah ni Nana memang beli banyak. Berapa belas je. Nak restock banyak kali pun tak adalah rasa sakit. Borong banyak-banyak pun tak rasa bersalah. Kalau beli dekat Aeon mahal. Bantal ni semua Nana dah pakai berapa lama dia dah. Tak kempis masih gebu-gebu. Nana memang buat tidur memang sedap. Apa yang suka bantal marshmallow macam ni kau mesti suka. Bila peluk memang sedap Ni nanti dah anak 2, Noah dah kena tidur bawah. Tak tahu nak kena tambah lagi berapa banyak bantal. Biarkan jemur dulu. Setiap kali pasal baju baby sampai kita terus basuh. Nanti bila baby dah keluar boleh terus pakai. Hari-hari ada baju baby kat ampayan. Panas-panas.